Assalamualaikum guys. Apa khabar mengkoma semua tu? Sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berjumpa lagi kita dan bersua lagi kita dalam channel YouTube Roris Koma. Okey Koma, seperti yang aku cakap kan video yang lepas kan, aku nak bawa Abang T-Max pergi jalan kat Janda Baik tu. Nak ajak dia kena apa ni, nasi kukus ayam rempah. Padu Koma. Tapi disebabkan Abang T-Max hari ni dia mengala ke utara, dia nak ke Kuala dan nak ke Teluk Intan. Jadi aku hari ni bergerak solo lah menuju ke Janda Baik. Tapi kedai ni bukan kat Janda Baik Koma. Kedai ni dekat area kat Janda Baik tapi dekat luar. Kalau Koma perasan dia dekat perkampungan Cina. Dekat perkampungan Cina. Jadi kalau Koma nak pergi kedai ni, selepas pada terowong tu, Koma terus lagi sikit ada satu simpang masuk kiri. Tak apalah, kejap lagi aku tunjuk kat Koma. Okey. Aku satu motor ni solo, tak bawa Mentara Guru. Aku dengan sahabat aku, dia ada TL 500. Tapi hari ni dia nak ride bawa ADB 150. Sorry, 160 dengan anak dia. Dia kata malas nak buat TL hari ni, penat. Nak pergi makan je pun, dia kata kan. Jom, aku layan je lah. Aku sebab nak panaskan OSIS ni. Sekejap lagi Kang balik daripada ride Janda Baik ni Kang, memang sidai lah kan. Memang makan sebulan lebih lah baru ride balik. Jalan jam kau-kau ke mah, nak masuk ke Kuala Lumpur. Okey, so nanti aku akan bagi tahu kat Koma lah apa respon daripada sahabat aku tu depan tu, Omar tu. Apa respon dia mengenai nasi kukus ayam berempah ni. Kan, sedap ke tak sedap. Jadi kalau dia kata sedap, bolehlah Koma datang. Kalau dia kata tak sedap, Koma tak payah datang lah. Kan, nanti kan Koma makan-makan tak sedap, aku juga yang kena kan. Apalah Roris ni buat review kedai yang tak sedap. Aku tak nak lah Koma kena macam tu kan. Rasa dah lah datang jauh, tiba-tiba makan tak sedap pula. Tumpah kan. Tengok tu lah jalan. Ni kalau siapa balik hari ni berkicap ni. Okey, hari ni adalah hari Deepawali Raya. Jadi aku ingin mengucapkan, terlebih dahulu aku ingin mengucapkan selamat hari Deepawali kepada semua sahabat-sahabat yang beragama India. Ada juga subscriber dalam ni, YouTuber dalam ni yang beragama India daripada Seremban. Aku lupa dah nama channel dia, dia pun YouTuber juga. So selamat hari Deepawali sahabat. Okey, right, jom aku nak bergerak dah menuju ke Janda Baik. Detik pertemuan itu menjadi sejarah yang tak terencana. Kita sepasang merpati di awanan biru menyusur impian. Lalu cintaku padamu lahir tak terucap, indah tak terpandang. Diam tapi berbicara hingga ku tak bisa lagi melupakan. Biarpun malam tak berteman bulan, namun cerah tetap di ruang mata sejambak mawar. Sekurun haruman begitulah dirimu di pandangan yang pertama. Sewaktu mula bertemu
Alhamdulillah. Okay guys, okay Koma, kita dah nak sampai lah. Nah, dia dekat je kat sini. Koma lepas terowong, Koma ambil kiri. Lepas ambil kiri, Koma ambil kanan. Nak pergi ke perkampungan Cina tu kan. Kalau sini jalan lama. Koma ambil kanan, Koma lalu bawah ni, nak pergi yang tempat kampung Cina yang jual-jual buah, jual apa tu kan. Dia sebelum. Okay, kita masuk terowong. Kau dah lepas je terowong ni, kau ambil kanan. Tu BHP kan, pam minyak. Kau ambil kanan. Ni kedai-kedai jual-jual buah, jual apa kan. Ni yang kat bawah, yang kat depan atas tu pun ada ke perkampungan Cina kan. Selepas je pada kedai-kedai buah ni. Selepas pada kedai-kedai buah ni, ni simpang nak masuk, nak balik kan. Depan sikit ni, sini je. Ni lah. Ni kedai dia. Kedai dia mula-mula sekali ni lah. Yang ada terpampang besar ABC tu. Ni lah kedai dia. So sekejap lagi kita tengok macam mana padu tak padu. Bagi tekak aku ngam. Video yang lepas tu tekak aku tak ngam. Ada yang komen tak kena dengan tekak bro Riz. Betul-betul, kamu dah pandai lah. Alhamdulillah guys, alhamdulillah kita dah gerak daripada kedai tadi tu. So cadang kan nak pergi toilet sini, Petronas apa, Caltex ni ke BHP. Penuh, nak kencing pun beratur dah. Macam cerita Peramli lah. Aku pun fed up nak kencing. Jadi kita akan pergi menuju ke ni lah, ke RNA Getah Sepah lah. Situ banyak mana orang pun tetap boleh masuk kencing juga. Sebab toilet dia besar. Sini satu tu je, memang kena beratur lah. Rumah yang cerewet ni pun, ni apa ni, buat cerewet ni. Dia pun kata sedap. Okey lah, alhamdulillah lah, kita support kan. So kalau kamu nak datang, dia cuti hari Isnin dia kata. Tapi disebabkan hari ni hari raya depan wali, jadi orang nak balik, orang nak apa semua, tu yang dia buka tu. So tadi pun ramai kat tadi. Kita orang melepak kat situ agak lama jugalah. Dengan hujan lebat yang tadi kat sini, KL pun lebat. Takkanlah nak redah kan. Mereka sakut hujan. Macam ni lah ceritanya. Alright lah kawan, jom nak bergerak lah dulu menuju ke Getah Sepah. Nak kencing kejap. Anak Omar pun nak kencing. Nanti kita sama boleh. Senang lah dia. Motor kecil-kecil macam ni lah sebenarnya senang nak masuk Laos. Motor besar-besar macam ni tumpah. Sudah, dia senang lah cilok. Aku ni motor besar. Apa kata ikut sana? Lepas tak? Tak lepas. Aku kena ikut sana. Kalau kata bawa NMAX tadi boleh cilok. Ni motor dekat sini dah jam dah apa? Bayang lah siapa yang balik hari ni nak menuju ke tol. Kau-kaunya jam. Dalam ni pun penuh. Tumpah. Rela pun siap berjaga lah. Aku rasa tak masuk kot. Aku berhenti kat tepi tu, jalan kaki lah, masuk ke dalam, kat toilet tu. Kalau kata masuk sekarang, jenuh nak musing pula satu pusingan tu. Dah lah dalam tu jam. Motor ni pula ada kedabak macam ni, anak gajah ni. Kan, tumpah. So persiapan untuk ride ke Laos ni memang kena buat betul-betul lah. Kalau kamu nak ke Laos, persiapan motor, tip-top,
Dan yang paling penting makanan lah. Makanan kena tip-top. Sebab apa? Masa aku pergi dulu tu, makanan memang susah kat dalam tu. Dah lah susah nak ni kan, susah nak cari makanan. Jauh. Bang, boleh pergi situ? Boleh. Nasib bang. Nak kencing kejap? Boleh. Baik abang. Tahu motor besar payah nak parking. Boleh katanya. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Semoga Allah memudahkan urusan bang. Alhamdulillah. Dah kencing. Toilet sini senang. R&R ni besar. Banyak tanda. Tak ada orang pun tadi. Yang ramai tu dekat Petronas tu. Aku tengah nak fikir ni, nak balik kat mana ni. Kau Gombak Lame ke ke highway. Tapi highway pun okey dah. Jalan tepi tu ada laluan motor. Okey je. Tadi abang Gad tu dia cakap atas motor besar berbenar, dia kata. Macam mana nak menyelit, dia kata kan. Awak pun redah je lah. Macam mana bang? Omar dah gerak kot ni. Sebab tadi dia masuk laju je, anak dia nak terkencing dah. Itu dia tak nampak motor Broris kat tepi tu. Call pun dia tak angkat. So mungkin dia dah gerak tu. So tak apalah, aku kan kayu pelan-pelan lah. Sebab apa, kalau ada dia boleh guide kat depan tu. Alright, so aku nak gerak lah. Nanti kita jumpa kat tol Gombak. Alhamdulillah guys. Kiri kanan jam kau mah. Alhamdulillah. Teruk betul tadi. Tadi turun bawah tu pun melekat. Aku bagi Kap Chai ni jalan dulu, biar dia buka jalan kan. Senang Kap Chai ni, dia orang laju lah sikit. Kalau aku dengan dah lah motor besar, tergedik-gedik kan. Buka jalan macam mana. Sini paling bahaya sini. Yang ke kiri nak ke kanan, yang ke kanan nak ke kiri. Jadi kau kena hati-hati lah kat sini. Tak kira lah musim perayaan ke, hari biasa ke, Sabtu Ahad ke, hari kerja ke, sini memang kena hati-hati lah. Bahaya. Alright, so aku rasa video aku sampai sini saja. Video yang tak seberapa ni. Kena nasi nasi ayam berempah. Ok lah. Kalau kau rasa nak tukar arah, kalau datang ke Janda Baik, pergilah kedai tu. Kau nak ayam besar RM12, ayam kecil RM10. Macam tu lah ceritanya. Akak tu pun baik. Kalau dia tengok ramai datang, dia sedekah. Kadang dia bagi, tadi dia bagi ni, apa tu, yang nenek apa semua tu lah, campur-campur lah. Aku lupa lah. Dah apa, lebih kurang macam tu lah. So jumpa lagi di next video lah. Aku pun tak tahu next video tu apa. Kau stay tune je lah. Alright. Okay guys, motor bukan ukuran. Yang penting jiwa kena kental. Assalamualaikum.